Orang tu siap warning lagi. Jangan report polis kalau tak nak terima mayat Arya. Diorang kata diorang akan call. Itu yang I pergi sini terus. Aunty kenal diorang ke? Mana aunty kenal? Aunty tak kenal pun. Sebab diorang pakai suit berhitam. Lepas tu siap bertopeng lagi tau. Ni, habis dah lebah-lebah badan aunty sebab aunty kena pukul. Aunty nak selamatkan Arya. Tapi diorang berdua, aunty seorang. Aunty tak mampu. Masalahnya, kalau kau tak buat, kau tak pergi ambil Arya, benda ni takkan jadilah. Yang kau pergi ambil Arya pandai-pandai tu, tanpa guna lagi tuan ni, kenapa? Apa hak kau? Dam, sabar. Sekarang ni, explain. Kenapa tiba-tiba hari ini kau pergi ambil Arya? Ha? Sedangkan selama ni kau benci sangat kan? Nak pergi hantar, nak pergi ambil dia daripada tadika tu? You, I menyesal. I sebenarnya nak surprise, nak minta maaf dengan you, dengan Bunda Arya. Tapi I tak sangka pula jadi macam ni. Ya, kita report polis je lah. Biar dulu. Takut nanti dia betul-betul bunuh Arya kalau kita tak ikut arahan dia orang. Hello? Siapa ni? Aku ada Arya. Suka!